Assalamualaikum korang. Kali ni Syafa nak kongsikan kepada korang pengalaman seram seorang pengawal keselamatan yang jumpa hantu tentera Jepun masa buat rondaan dekat satu bangunan lama dekat Ipoh. Jadi kepada korang yang tak follow Syafa lagi, sudikanlah untuk tekan butang follow. Pak Din umur dalam 50-an. Daripada muda lagi, Pak Din ni buat kerja macam-macam. Jadi buruh binaan, jadi pemandu lori. Tapi bila umur Pak Din ni dah meningkat, Pak Din dah ambil keputusan lah untuk kerja yang mudah aja. Jadi pengawal keselamatan. Bagi Pak Din, kata dia kerja sebagai pengawal keselamatan ni senang. Cuma meronda, kunci pintu, jaga post guard. Jadi nak dijadikan cerita, Pak Din ni dia bertugas dekat bangunan kerajaan lama dekat Ipoh. Bangunan tu waktu siang nampak macam biasa je. Tapi pejabat tu pejabat usang lah. Fal-fal pun berdebu, cat dinding pun dah mengelupas. Tapi sejarahnya orang kata dulu tempat tu kem tahanan tentera Jepun. Dan dekat situ juga ada bilik bawah tanah. Ada ruang sempit macam penjara. Lebih kurang pukul 1 pagi. Pak Din ni pun meronda lah dekat koridor belakang bangunan. Masa sampai dekat situ, Pak Din dengar lah bunyi macam kasut tentera berbaris. Bunyi tu kemas, teratur, seolah-olah berpuluh-puluh orang tengah berjalan dan berkawat secara serentak. Jadi Pak Din pun berhentilah. Dia suluh dengan lampu torchlight itu keliling tu, nampak kosong aja, sunyi aja. Masa tu Pak Din duk ingat lah, kan, mungkin ilusi dia lah. Angin tolak pintu kot bunyi tu kan. Tapi bila dia jalan lagi, bunyi tu makin dekat. Dan makin jelas tau, macam barisan askar tu ataupun barisan bunyi tapak kaki tu tengah berjalan menuju ke arah hutan belakang bangunan tu. Pak Din dah mula rasa meremang dah masa tu. Dia nampak masa tu kan, 4 orang lelaki berpakaian askar Jepun berjalan perlahan aja. Jadi Pak Din ni pun dia beranikan diri kan, dia menjerit, "Oi, siapa tu?" Keempat jemaah askar Jepun tu berhenti serentak, terus berpaling ke arah Pak Din masa tu. Muka askar Jepun tu pucat, mata merah menyala, mulut terbuka luas. Tapi dengarlah macam seolah-olah tu nampak macam menjerit tau. Tapi tak ada bunyi pun yang keluar. Masa tu, salah satu daripada jemaah askar Jepun tu cuba jalan ke arah Pak Din sambil menjerit dalam bahasa Jepun. Kira macam bergegar jugalah kawasan tu. Dalam keadaan gelap, pekat tu, Pak Din rasa macam tempat dia berdiri ni bergetar. Bunyi tapak derapan kasut berkawat tu makin kuat tau. Dan masa tu, Pak Din bukan nampak 4 jemaah askar Jepun, tapi berpuluh-puluh askar Jepun yang tengah berlari ke arah Pak Din masa tu. Masa tu badan Pak Din jadi kaku, tak boleh bergerak. Pak Din berdiri je dalam keadaan dia rasa dengan jantung dia berdegup laju. Masa tu dia terduduk. Masa dia terduduk tu, Pak Din dah dalam keadaan antara sedar dan juga tidak sedar. Masa tu Pak Din dengar suara jeritan, tangisan, dengar derap kasut orang berkawat. Dan bila Pak Din tersedar, tengok-tengok matahari dah naik dah. Pak Din masa tu dia tengok dia berada dekat mana? Dekat stor belakang bangunan. Baju dia memang basah dengan peluh masa tu. Kawan Pak Din yang kerja shift pagi yang jumpa Pak Din dekat situ. Pak Din dalam keadaan menggigil-gigil, pucat lesi. Teruslah Pak Din ni dipapah bawa ke pondok pengawal. Pak Din cuti lama jugalah dalam seminggu. Tapi lepas tu Pak Din tetap lagi bertugas dekat situ juga. Cuma Pak Din ni lebih berhati-hatilah kalau Pak Din meronda dekat belakang bangunan lama tu.